Tu dia kek lapis dia daripada Malaysia. Mama bekalkan untuk aku dan anak-anak. Thank you, Mama. Thank you, Mama. Bagi kek lapis. So, budak-budak ni nak merasalah nak buka puasa ni, ha. Okay, basically hasil kutipan kita daripada Malaysia. Actually tak banyak sangat lah beli kot. Lepas tu ada yang Bibi bagi, my sister bagi. Mama. Banyak budak-budak ni lah order barang Shopee. Mak dia tukang bawa ni penuh ni lah Sida punya ni lah. Ambil, buka. Buang kat sini, jangan buang kat lantai ya. Mana tak sak kafufah kat sini? Sak kafur dan mana tak extra sak kafur sikit. Mama nak bawa ada silikon jelly tu. Banyak pound untuk korang ni bawa nampak. All the things I brought for all of you. Daddy, Mommy. Daddy. Daddy, Mama. Daddy, Mama. Daddy. Daddy, Daddy. Sedap ke? Abang, aduh, dah. Dia apa nak letak dalam freezer ni? Mama. Cantik kan? Cantik Pak Su. Dadah. Mami, dadah. Mama nak simpan sekejap. Ada ni, ada. Dadah. 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 Okey, kita nak unpacking barang-barang yang kita bawa adalah roti-roti saja. Beli sebab comel macam telur untuk more fojit lah dengan siapa-siapa yang nak rasa lah kan. Ada beli sushi. Pejek-pejek dah ni untuk orang buka puasa malam karang. Lagi dek? Ini mooncake yang aku order dekat Shopee. Mooncake tu. Ada 2 untuk korang punya dessert lah ni kot. Memanglah. So ini dia mooncake. Mooncake. Tara, onigiri ni adalah untuk onigiri ni nasib baiklah Sarah dengan Lisha yang tolong masa dah aku packing tu. Diorang yang banyak beli barang. Lepas tu diorang packkan barangku. Benda macam ni dah aku beli 12 ya. Ada macam-macam perisa. Pandai-pandai korang lah nak pilih. Ya Kak Caca belikan. Dia ada macam-macam perisa. Ada sos dia sekali. So tu dia. Lagi sushi or whatever you call it. Dapat bawa balik. Tapi dah penyek-penyek sikit lah. Okey. Lagi. Dapat bawa balik jam Malaysia daripada Gardenia. Kari pak beku pun aku dapat bawa balik. Kakak aku bagi Thank you kakakku. Okay adik, ni hadiah daripada Pak Su. Terima kasih Pak Su. Cakap. Terima kasih Pak Su. Buka. Macam ni tengok. Ana pode ficar. Tu. Thank you Pak Su. Cuba tunjuk. Tunjuk. Wah cantik. Apa kat Pak Su? Thank you. Ya tuan-tuan dan puan-puan, inilah hasil kutipan daripada Malaysia, brand Gardenia. Macam-macam perisa you all. Kami menggunakan ini untuk bersahur gitu. Aku tak beli banyak pula tu. Jangan lupa beli roti Gardenia ya. Okey, kita nak sahur kita. Mentang-mentang kita baru balik daripada Malaysia, kita pergi borong roti Gardenia untuk sahur di Perancis ni. Ini adalah roti ban ikan bilis. Ban sambal ikan bilis. So kita nak makan ni dulu untuk yang masin punya, lepas tu kita makan yang manis, juga roti daripada Gardenia. Tengok tu you all, gebu-gebas roti dia. Nanti kita tengok dalam dia macam mana ya.
Tengok tu sambal dia. Sambal dia di layer yang kat bawah sekali. So bila kita makan tu memang combination of the roti yang tembam tu dengan sambal ikan bilis tu memang mantap you all. Memang sesuai lah untuk orang yang tak makan heavy-heavy masa sahur. Jadi bolehlah makan roti gardenia ni. Diorang ada macam-macam lah sebenarnya perisa-perisa. Tapi ini saja yang aku dapat bawa balik. Tapi aku borong tu pun ada 3 bakul besar aku bawa balik. Betul dek? Roti apa tu? Roti sambal. Cepat. Adik makan ke? Iya ke? Itu pedas adik. Itu chocolate bites. Amwa. Amwa saya punya. Lagi satu yang durian tu. That is, Mami punya. This is my favourite, of course. Dah aku dah makan yang sambal punya. So sekarang dah aku nak makan yang quick bites durian. Dapat bawa balik sikit je. 20 lebih je bawa balik. Tengok dia punya creamy durian tu. Sedap. Tu krepek. Adik suka krepek ni. Mama bawa daripada jauh tau. Ibu jual tau. Thank you, Bu. Ya Allah, baju kotor. Tengoklah baju dah aku sijit pakai kan. Adik ni suka painting, semua drawing kan. Habis baju aku lantak lah. Kita nak keluar, tak kisahlah. So, kita sekarang berada kembali kepada negara sejuk. Nak kata sejuk sangat tu, idok. Berapa degree tak boleh nak tengok lah. Degree ada kat depan tu. Tapi maybe 12 degree, which is not really that cold. So, it doesn't require you untuk pakai jaket tebal. So, pakai sweater je dah memadai. Dan sebab dah aku baru sampai, dah aku just pakai tudung sarung daripada Bibi. Thank you, Bibi. Kita nak pergi pasar pagi bersama anak kita. Pasar pagi ni hanyalah jual barang-barang kering. Dia tak jual... hari ni hari apa? Yang lagi satu tu jauh sangat lah, kita ada hal. Jadi kita pergi pasar kering tu sebab tisu rumah kita dah habis. Kalau beli kat pasar, tisu dia murah, 3 untuk 5 euro. Besar pula tu. Rupanya sepeninggalan dah aku selama 2 minggu tu, budak-budak ni tisu dah habis. So pakai kain lap tangan saja. Kita pakai tisu banyak kan. Jadi kita hari ni, dah aku mula berpuasa hari ni ya. Kat Malaysia tak dapat dah berpuasa. Kita rat dah bendera merah kan. Ni kita nak buat special menu. Hari ni nak buat menu steam fish dengan telur dadar dan sedikit sayur. Nak buat special sikit untuk anak-anakku. Yes. So that will be our dinner tonight. Special meal. The whole family. Okay. Pasar pagi yang kita orang nak pergi tu tutup sebab dia kat tepi sungai. Sungai naik. Jadi tak ada market. So sekarang kita pergi beli barang lah untuk kita berbuka puasa. Masak. Untuk berbuka. Cuaca dia macam ala-ala Cameron lah kot. Not really that cold, tapi tak panas. So I'm okay. Alah lawannya rambut dia. Whip. Sekarang pukul 9, jadi tak ramai orang. Itu yang kita nak. Kita tak boleh lama sangat sebab Anak Syifa ada fizioterapi pukul 10.30. So kita hanya ada 1 jam setengah saja. Rasanya sempat kot sebab bapak dia akan bawa dia pergi fizioterapi. Tak nak apa? Sahur, kita makan roti durian. Budak ni makan roti coklat. It's all by Gardenia yang kita borong daripada Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Kita baru lepas hantar anak kita yang ada exam hari ni, iaitu Cik Ida kita. Hantar ke stesen. Dah kata kat dia balik karang naik bas ya. Sebab Mama nak kena masak untuk buka puasa tu. Dia kata okey. Mungkin dia akan balik ngam-ngam je untuk berbuka puasa. Sebab tak tahu exam dia habis pukul berapa. Okay, kita in the mood untuk kita tak pakai apa-apa. Aku tak pakai apa makeup, nothing ya. Nak memudahkan ambil sembahyang semua kan. Lagipun mood nak natural saja. Keluar pun macam ni. Passenger kat belakang kita tu tertidur ya. Budak tu memang dah mengantuk berbenar.
Tadi kita bila bersahur ni anak Syifa akan bangun sekali Padahal I tried my best untuk pelan-pelan buka pintu. Yeah, she's still sleeping with us in a different bed. Pelan-pelan dah aku jalan, tak bagi dia nampak. Tapi dia dengar juga, dia boleh 5 minit selepas tu dah tengok dia naik atas. Dah aku tengah buat preparation. Kita orang sahur tak makan heavy kita orang just makan. Ada pasta lebih yang anakku buat 2 hari lepas. Dah aku just panaskan, campur telur. Jadi itu adalah apa yang mereka makan. Yang aku sahurku senang saja, kopi dengan roti. Kali ni kita makan roti gardenia, roti durian Kita suka roti durian berapa lama dah bertahan. Sebab dah aku beli dalam 20 pack je. Yang fan of roti durian adalah Adam. Yang Adam, yang Ida dengan Jade ni biasa-biasa saja. They can eat it, tapi bukanlah a fan of it sebab dia kata bukan real durian. Tapi pada aku, it's better than nothing. Jadi hari ni semalam menu adalah Thai steam fish bersama dengan pak choy yang buat dengan telur. Kemudian dengan apa lagi, ada buat mul, curry mul ataupun dipanggil kupang lah, kupang kari ala-ala kat sini lah makan. Hari ni menu adalah sebab dah aku buat editing tadi, nampak video di Malaysia dah aku makan kuih tiaw kung fu. Jadi itu adalah menu kita hari ini. So marilah kita defrost ayam kita dulu sebab buka puasa 6.30. Ni dah pukul 2 petang. Let's go. Kita buat kung fu kuih tiaw hari ni. Sedap. Dah ada sate juga. Bon appétit. Okey, ini adalah hari yang ke-4 dah aku balik Perancis ni. Ni baru lepas hantar anakku Ida. Dia ada exam minggu ni. Ngam-ngam lah mak balik dia exam Memang dah aku budget. Dia pun budget bagi mak dia lepak Malaysia. Spend masa dengan family. Baguslah, Alhamdulillah Ida ni. Dia bagi chance kat mak dia take over. Lepas tu sepanjang dah aku tak ada, dia lah yang memasak, prepare untuk berbuka. Dah aku balik sebelum berpuasa di Malaysia. Dia balik sekolah, cepat-cepat masak. Dia solat dulu balik sekolah, lepas tu terus masak dinner. Weekend dia masakkan lunch, something like that. Kalau malam ada lebih dia tinggalkan. Tapi tengah hari bapak dia dengan abang dia in charge lah untuk anak Syifa ni. Jadi bila bulan puasa tu, dah buka puasa, dia masak. Yang lebih tu adalah untuk sahur diorang. Sahur anak-anakku very simple je sebenarnya. Kenapa tu? Ya Allah Tuhanku, kenapa? Ada orang gila tengah jalan, ya Allah, kenapa? Okey, jadi dia kata barulah dia faham macam mana kat dapur. Ya Allah, dia berjoget-joget tengah jalan. Barulah dia faham macam mana mama, dia kata kat dapur, berdiri, all that. Dia showing her appreciation to me lah. So ni bila aku dah balik ni, dia kata leganya balik sekolah tak perlu rushing. Dia kata kalau tak balik sekolah, solat kejap, rehat kejap, terus kena ambil daily masak. Dia habis kadang-kadang lewat sampai rumah pukul 5.30 petang kan. Tu abang dia ditugaskan ambil dia. So hari ni mak dia dah balik, relax. Dia boleh fokus untuk dia punya exam lah. Jade dengan Syifa dah cuti sekolah dah untuk Paris region. Cuti sekolah dah bermula minggu lepas. Maknanya ini adalah first week for them untuk cuti sekolah. Yang university side ni, depending also on university, Ida punya start, Ida punya biasanya university dia seminggu je cuti. Sekolah biasa, sekolah rendah, sekolah menengah 2 minggu, diorang just seminggu je. Depend on the university, depend on level lah. Jadi sebelum cuti sekolah ni dia ada exam lah banyak tiap-tiap hari. Lepas tu dia cuti sekolah, lepas cuti sekolah exam lagi. So memang dah aku timing just nice lah. Ida pun timing bagi dah aku ke Malaysia tu just right. Jadi dia boleh fokus on revision. Ni kat rumah Jade tengah jaga anak Syifa. Dia buat yoga. Jade is been helping a lot juga. Semalam bagi aku kerja. Masa mula-mula Ramadan dah aku tak boleh puasa. Jadi Ido lah merasa puasa di Malaysia ya. Start puasa kat sini. Jadinya hari ni start baca Quran. Start balik from zero. My aim mudah-mudahan ya Allah makbulkan dah aku dapat khatam. Walaupun ni dah aku kena catch up kan. Untuk pages yang dah aku dah tertinggal selama beberapa hari tu. Kena baca lebih lah. Tapi Alhamdulillah punya anak-anak yang very supportive. Berketuk itu adalah biasa, tapi mereka adalah anak-anak yang mendengar kata Alhamdulillah. Bukan Alhamdulillah itu saja yang boleh cakap. Alhamdulillah itu adalah rezekiku anak-anakku. Alhamdulillah. We are strong bonding ya.
Semalam tarawih bersama-sama, si Adam tak pergi masjid semalam. Biasanya dia tarawih kat masjid kan. Semalam agaknya dia kepenatan kot. Jadi dia kata nak tarawih kat rumah je lah. So we all did our tarawih together. The thing is buat masa ni syak awal kan, kita orang buka puasa dalam pukul 6.30 petang, subuh dalam 6.15 macam tu. Dia akan makin lama makin lambat. Syak pula dalam 7.55. Tapi tak apa, puasa untuk tahun ni kiranya makin lambat pun rasanya 7.30 kot buka puasa. Paling awal subuh probably pukul 5.30, something like that. Tapi okay je when it's good weather. Dan aku suka season spring, tapi aku tak suka masa tu terlampau panjang. I like the weather, tak panas dan just nice, tak panas, tak adalah sejuk sangat macam winter, tapi tak suka terlampau panjang. Sebab bila terlampau panjang mencabar bila bab solat ni. Memang mencabar ya. So kita nak sampai rumah dah. Balik rumah ni dah aku nak buat a bit of editing. Kemudiannya nak kemas-kemas sikit barang-barang yang dah aku beli kat Malaysia tu, which is Anas Shifa's clothes dan sedikit barang-barangan kerja dah aku lah yang dah aku tak sempat nak buat. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe dan tekan notification button. Merci beaucoup.